Mungkin ada di antara anda yang sudah tidak mahu menggunakan aplikasi e-KOS, bertukar peranan daripada peniaga kepada pengguna biasa, atau ingin menukar pendaftaran maklumat peribadi baru. Namun, sebelum anda menekan butang padam, anda perlu tahu implikasinya. Dari sudut baiknya, maklumat peribadi anda akan dipadamkan daripada pengkalan data aktif untuk menjaga privasi digital anda. Keburukannya pula, anda akan kehilangan kuota pembelian minyak masak subsidi secara digital serta-merta, dan proses untuk mendaftar semula akaun baru mungkin mengambil masa kerana memerlukan pengesahan semula oleh pihak kementerian. Jika anda sudah nekat, jom saya tunjukkan cara untuk memadam akaun e-KOS anda. Selepas anda buka aplikasi ini, pada paparan utama, tekan profil. Kemudian tekan padam akaun. Seterusnya, tekan ya. Akhir sekali, akaun anda telah berjaya dipadamkan dan akan dibawa semula ke halaman log masuk. Begitulah caranya untuk memadam akaun e-KOS anda. Saya nasihatkan agar anda berfikir 2 kali sebelum berbuat demikian bagi mengelakkan masalah ketika ingin membeli barang kawalan di kedai nanti. Jumpa lagi pada video seterusnya. Bye!